Dia pernah hafal Quran 15 juzuk hanya dengan mendengar. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni special appearance. Asad Mota datang office aku dulu. Assalamualaikum. Sihat eh? Sihat, Alhamdulillah. How are you? Okay, Alhamdulillah sihat. Kita boleh lepas podcast tadi. Nanti korang tengok kat Asad Mota punya page. Asad Mota cakap dia pernah hafal Quran 15 juzuk hanya dengan mendengar. Betul. Wow. Asal tak erti baca. Ya, aku sumpah mind blown tu. Orang hafal hanya mendengar je. Tapi bila dia fikir balik, Nabi SAW dengar je. Yang buat cuak tu. So, okay lah. Try lah. Okay, bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Lagi satu lagi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Masya Allah. Allah. Thank you dah. Suara penyanyi yang ada lagi. Oh ya. Yeah. Alamak. Tadi ada lagu apa? Tak ada, start nyanyi dah. Kan kita borak tadi asal nak call label suruh delete lagu. Thank you so much datang office. It's an honor. It's an honor to have you, to talk to you as well. First time jumpa kau ni. Selalu tengok kat TikTok. Baru follow kan? Baru follow. Baru jadi kawan. Jumpa terus lah.